Ni khas video untuk follower saya deh. Ni minyak ni hitam nampak deh. Pasal dia tak ada cahaya. Nanti saya nak akak ni, bagi bawah cahaya matahari dia akan nampak kuning atas. Lepas tu pati gandang di bawah deh. Mata saya akak deh. Okey, let's go deh. Kita akak lagi tak bagi bawah cahaya matahari. Terlalu ni apa? Lalu sikit. Lalu sikit. Allah Akbar. Allah Akbar. Berat ni bayar minyak ni. Allah Akbar. Ni dah. Bawah cahaya matahari nampak sikit Oh tu. Mana tu? Dah. Jadi saya kaji minyak pula dah. Dah. Ni habis akan nampak ni bay. Ni kuning ni. Kuning tak ni ya. Kalau tengok molek. Yang mai dekat juga bay. Matahari tak apa nak ada ni, mendung pula dah. Dah. Jadi tak apalah ya kuning tekan ni bay. Bau ni tepung dah ni, bau ni. Saya tak ambil dah bau ni. Saya ambil sikit benar. Dalam 3 kilo lah boleh ambil ni. Pak lain buat tak aja bay. Gitulah tak apa. Ada gap-gap tanya bay, bay. Tak ada masalah bay. Tanya. Dah. Gitu bay. Beres Gitu bay. Ni bay. Saya ambil bay. Takat ni bay. Ni. Takat ni ni. Kapal atas ni ya kuning dah. Jadi sini ya gelap dah ni. Tak boleh ambil dah sini ni. Bau ni dia tepung saja dah bau ni. Tepung ni lah saya ke sipai dalam tong dah. 1 tong. Lepas tu saya akan jual balik dah minyak tu. Kalau tanya buat apa minyak tu dia buat bayar diisi dah untuk minyak kapal tu ber dah. Tak apa bay, apa-apa komen dia tanya tak ada masalah.